Hai, selamat datang ke Cell Planet, tempat kita meneroka penemuan terbaru dalam dunia perubatan dan kesihatan. Hari ini, kita nak bincangkan sesuatu yang sangat menarik dan penting untuk kita semua, iaitu adakah semua penyakit sebenarnya berpunca daripada sel? Selsema, kencing manis, kanser, kita semua tahu bahawa penyakit ni kelihatan sangat berbeza. Tapi, korang tahu tak bahawa ada satu benda yang mereka semua sama? Jawapannya adalah semua penyakit ni berpunca daripada masalah yang berlaku di peringkat sel kita. Korang mungkin tertanya, kenapa sel kita boleh rosak? So, tengok video ni sampai habis untuk tahu jawapan kepada persoalan ni dan lihat macam mana kerosakan sel boleh memberi kesan besar kepada kesihatan kita. Untuk memahami kenapa sel kita sangat penting, jom kita bayangkan badan kita macam sebuah bandar yang besar dan sibuk. Dekat bandar ni, setiap bangunan mewakili sel dalam badan kita. Setiap sel ada fungsi yang tertentu macam bangunan yang mempunyai tujuan dan peranan masing-masing. Jalan raya dekat bandar ni adalah saluran darah kita yang membawa oksigen dan nutrien ke setiap bahagian tubuh. Tanpa jalan raya yang lancar, badan kita tak akan berfungsi dengan baik. Loji tenaga dalam bandar pula adalah mitokondria dalam setiap sel kita. Mitokondria ni hasilkan tenaga untuk memastikan sel-sel kita berfungsi dengan sempurna. Korang boleh bayangkan tak? Badan kita ada lebih daripada 37 trilion sel. Bayangkan sebuah bandar yang begitu besar dengan pelbagai fungsi yang berbeza. Bila sel sihat, badan kita pun sihat. Tapi, kalau bangunan runtuh, jalan raya tersumbat atau loji tenaga tak berfungsi, bandar kita akan jadi kacau bilau. Begitu juga dengan badan kita. Jadi, apa yang sebabkan kerosakan pada sel kita? Para saintis telah menemui bahawa kebanyakan penyakit sebenarnya berpunca daripada gangguan pada sel kita. Gangguan-gangguan ini boleh dibahagikan kepada 3 kategori utama, iaitu pertama, serangan terhadap sel. Contohnya, jangkitan virus atau keradangan yang merosakkan sel kita. Kedua, kerosakan sel, di mana sel kita rosak disebabkan oleh keadaan seperti kencing manis, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Ketiga, mutasi sel, iaitu perubahan yang berlaku pada gen sel yang menyebabkan kanser atau penyakit genetik. Jom kita lihat setiap satu secara lebih mendalam untuk memahami bagaimana ia berlaku dan bagaimana ia memberi kesan pada tubuh badan kita. Bila kita demam sebab selsema, itu adalah salah satu contoh macam mana virus serang sel kita. Virus ni akan masuk dalam sel kita dan menjadikan sel itu sebagai kilang untuk menghasilkan lebih banyak virus yang kemudiannya menyebarkan jangkitan ke sel-sel yang lain. Inilah sebabnya kita rasa lemah, batuk, bersin dan demam. Ini adalah tindak balas semula jadi badan kita untuk lawan jangkitan tersebut. Korang tahu kan kencing manis? Korang tahu tak, penyakit ni sebenarnya berpunca daripada kerosakan sel dalam badan kita. Sel pankreas yang sihat berfungsi untuk hasilkan insulin yang kawal paras gula dalam darah kita. Tapi apabila sel ni rosak, paras gula dalam darah kita meningkat dan menyebabkan pelbagai komplikasi kesihatan. Dekat Malaysia, lebih daripada 18% orang dewasa menghidap diabetes. Angka yang sangat tinggi. Itulah sebabnya kita perlu sangat mengambil berat tentang kesihatan sel kita. Contoh lain adalah kanser. Kanser adalah penyakit yang amat menakutkan. Tapi, apakah yang sebenarnya berlaku dalam tubuh kita bila kanser berkembang? Sel-sel kanser ni tak pernah kenal erti rehat. Mereka akan terus membiak tanpa henti, tanpa sebarang kawalan. Ini akan sebabkan pembentukan tumor yang akhirnya boleh merebak ke bahagian tubuh yang lain. Kanser sangat bahaya sebab ia boleh mengganggu fungsi organ tubuh badan kita yang penting.
Namun, berita baiknya, teknologi perubatan moden semakin berkembang untuk melawan sel-sel kanser ni. Jadi, sekarang kita tahu bahawa kebanyakan penyakit berpunca daripada kerosakan sel. Tapi, apa yang boleh kita lakukan untuk atasi masalah ni? Perubatan moden ada beberapa penyelesaian yang sangat menjanjikan, termasuk terapi sel stem, imunoterapi dan penyuntingan gen. Pertama, terapi sel stem. Terapi ni boleh menggantikan sel yang rosak dengan sel yang sihat. Sel stem ini mempunyai potensi yang luar biasa untuk memperbaiki tisu yang terjejas dan mengembalikan fungsi organ. Seterusnya, imunoterapi. Dengan imunoterapi, kita boleh melatih sistem imun kita untuk kenal pasti dan serang sel-sel kanser dengan lebih tepat. Ini memberi harapan baru dalam perawatan kanser. Dan yang paling menarik adalah penyuntingan gen, di mana teknologi seperti CRISPR membolehkan saintis memotong dan menggantikan DNA yang rosak bagi peluang untuk memperbaiki genetik dan mencegah penyakit sebelum ia berlaku. Semua teknologi ini memberikan peluang baru yang luar biasa untuk merawat penyakit yang dahulunya sukar diubati. Dalam episod seterusnya, kita akan bincangkan teknologi perubatan ini dengan lebih mendalam. Jadi, sekarang anda tahu semua penyakit sebenarnya berpunca daripada sel. Kerosakan pada sel boleh memberi kesan besar kepada kesihatan kita. Apakah pendapat anda tentang konsep ni? Adakah anda setuju bahawa banyak penyakit bermula dari masalah sel? So, kami ingin mendengar pendapat anda. Boleh bagi komen di bawah untuk berkongsi pandangan anda. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Pastikan anda tak terlepas kandungan menarik yang kami akan share tentang perubatan dan teknologi kesihatan. Bye!